Assalamualaikum, Annyeong! Welcome back to another 30 hari Minecraft Bedrock Edition bersama Bawang. Okay, so jom kita start. Play. Power up. Okay, hari ni Bawang cecema sikit. And also migraine sebab Bawang tak sahur hari ni. So, sekarang ni pun dah pukul 1.24 petang baru Bawang record. Oh, start timer. Okay. Oh ya, yeah, kita dah start rumah kita, foundation rumah kita. Also, make sure Bawang record. Okay. Kita tak nak benda sejarah berulang kembali ya. Okay, I guess kita boleh start building rumah lah kot. Kan? So, dia punya ni 5, 1, 2, 3 4, 5. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ada juga meninggal ni. And then antara dia just plank je. Tak sabarnya nak siapkan. Ni pintu. And then yang ini begini. Kot. Oh, lupa nak buka screenshot reference. So, tak apalah. Bawang tahulah generally how it looks like. Sebab Bawang yang ni. Bawang yang bina. Okay, I think like that. Tapi Bawang lupa. Ya Allah, what is this basement, bro? Bawang lupa dia punya ni tingkap dia. Habis. Wow, a box. Sing it. Okay. Wait. Rumah Bawang lah yang sangat. 1, 2, 3, 4. Oh, patutnya 7 je. Bawang buat 8. Well, kita dah buat dah. So, malas nak hancurkan balik. Alright. Rumah kita sengit. It's okay. Pintu. Macam ni ke? Terbalik. Yes. Okay, lepas ni Bawang tak tahu dah macam mana. So, I need to open my reference. Kenapa Bawang tak open before Bawang start record? Bawang bergereut, okay. Ais cinca. Okay, makan dulu. Okay, everything looks good except for the top. Atas tu
Salah lah. Ya Allah. Pointer bawang ni kemain besar lagi still tak nampak Sama juga kena hancurkan balik. Andai ya. Dia 3 je lah tinggi. Bawang buat tinggi sangat. Guys, bawang lupa turn off bawang punya voice changer. I know it. There's always something wrong kan? Aduh yai. Bawang selalu test dengan suara bawang sendiri. Tapi hari ni tak test pula. Shincha. You can never have nice things, bro. It's okay. Enjoy lah baby bawang ya. Baby bawang. Bocah bawang. Baby bawang lain macam. Aduh. Nampak tak? Inilah dia. Bila kurang sihat, inilah jadi dia. So guys, jangan lupa untuk bangun sahur, okay guys. Okay. Okay, I think this is good. Alah, tapi I tak boleh lah kalau not even like this. Okay, tak boleh. Allah, semua benda lah hancur. Kapak hancur, hati hancur. Hancur luluh. Okay. It's okay. Everything is not perfect. So it's okay. Hancurkan juga Tadi abang kata tak nak hancurkan. It's okay, gencana. Also, dekat yang design yang bawang buat ni, dekat kreatif, bawang dia letak macam bumbung kat tepi tau. Macam kandang bersambung dengan rumah. I don't know if I want to do it. I don't know if kita ada space ke. It's supposed to be dekat sebelah sana tau. Tapi tak ada space pula kat sana. So maybe perlu buat kat belah sini juga. I don't know. We'll see. Maybe siapkan main bangunan ni dulu. Baru kita add on benda lain. Ni pun tak siap lagi. Banyak cakap pula Dah lah terkeluar bocah tadi. Tengok salah lagi. One, terima. Hai. There you go. Begitu. Lepas tu begini. I think. No. Just this. And then this one strip. Korang tahu tak apa benda paling tak suka? Benda time building yang bawang paling tak suka? Atap! I hate doing the atap. But we gotta do what we gotta do. Okay? Almost complete. Tapi tak ada atap je. Oh ya, bawang nak tengok placement tingkap. Do we even have tingkap? Yes, we do. Yes, sir. Dekat sini. Tengah-tengah. Let's do the same here. Actually, kita nak flip rumah ni kan. Belah sana, belah sini tak ada tingkap. Okay. Belakang tak ada tingkap. So, ada satu je tingkap. But it's okay. Nanti kan ada stalker pula kan. Banyak-banyak tingkap ni. Tak elok untuk kesihatan. Okay. Alrighty. Now,
time for the... sebelum kita buat atap, jangan lupa untuk letak lighting. Kang tak pasal-pasal ada creeper spawn. Tiba-tiba ada plushie. Okay. Bawang atap dia, bawang guna mossy cobblestone. Hopefully cukup lah. And I think like that kot. Hopefully it's like that lah. If not like that, I don't know what to say lah. Maybe bawang patut letak lagi kot kat sini. We'll see. And then dia ke bawah begini. Tengok dah salah letak dah. Yours, like that. Yes. Ash tu macam ni kan. Patut bawang buat macam tu je. Yes. Yours. Okay. Alright. Now I know what I'm doing. Sort of. Maybe. Perhaps. Probably. Yours. Wait. Betul lah kan? Let me see. Maybe like this kat bawah ni. Dia punya bumbung dia macam ala-ala mushroom gitu. Dia macam bolat-bolat gitu. Okay. Give me back my scaffold. Okay. Saya tak reti guna scaffolding, I guess. And then I think kita just continue je lah ke belakang. Copy paste je. Dari depan ke belakang. Kenapa slow? I forgot lah kita boleh buat macam gitu. Yaz. Salah. Allah, tak sedut. Zombie, jangan kacau. Thank you very much. Saya tengah fokus ni, bina rumah. You know what? Maybe I should just do the front je kan? So that bawang boleh screenshot untuk thumbnail. Then next stream, kalau dah siap shell ni, hari ni, next stream besok kita boleh buat interior. Betul tak? Wih, comel. Lagi 6 minit. Okay, sempat. Man, kan best kalau ada mossy. Mossy. Tapi nak buat macam mana? We cannot have everything in this world, you know. Comel. Wow. Kena depan sikit lah scaffold. Wah, rumah kita lah. Comel tak? Macam salah je bawang buat yang bahagian sini ni.
Lah, tak habis lah bawang punya ni. Betul ke bawang punya rumah ni? Sebelah sana macam mana? Interesting. I guess memang macam tu lah kot. I guess so. Ya ke? Bawang buat macam tu. Faham? Dia macam bercelaru sikit. Bercelaru identiti. Begitu. Faham? Memahami? It's not perfect, but it's cute. Yeah! Wow! So cute. Also, kita ada time lagi kan? Yes. I want to... betul lah. Penuh. So many stuff in my pocket. Damn, hari ni bawang tak jalan pun dekat village kan? I just mind my own business building my house. Okay, sebab rumah lain ada macam sort of chimney. So, I also want my own chimney, okay? So, since... Okay, I think kat sini kot. Dum. I think macam ni kot. My chimney. I don't know. Is it? Macam comel je. Let me know if it's cute or not, guys. I need... Ow, my hand. My hand? My feet! Bawa mendarat guna tangan. Yay! My chimney. Cute. Ni kalau ada moss ni boleh letak moss sikit. Or actually, sekejap. Kan? Awak nak landing dekat katil sebenarnya tadi. Tapi tersangkut dekat chest. Tak adalah semua moss sangat kan. Random sikit lah. Kan? Begitulah kan. Tapi tak payahlah banyak sangat. Sikit-sikit sudahlah kan. You know what? Oh, never mind. Tersalah tekan. Oops. Kenapa bawang tak guna stone cutter? Yars. Okay, now screenshot. Wow. Progress rumah kita. Very pretty. Very nice. Bawang dah. Alah, bawang tak bakar lagi lah. Macam kita buat simpan barang lah dulu. Penuh lah, bawang tak simpan lagi barang-barang ni kan. Oh ya. Yeah. Kat mana nak letak lodestone ni? Kat sini. Lepas tu kita right click. Wow! It will always point
to this house wherever we go. Oh, gitu. Nicer, nicer. Apa nak buat tadi? Dah lupa dah. Oh, nak buat... I want to make a furnace. I want to bakar the sand to make the glasses, to make the windows. Yeah. Buat banyak sikit. Okay, I think it's almost time. So we end it here. Makan dulu. Yay. Masa dah time. Just in time. Woo. Okay. Yay. Hopefully bawang record. Okay, bawang record. Alhamdulillah. Okay, so that's all for today. Kita dah siap. Almost siap. Bawang dah siapkan shell rumah kita. So, tinggal nak decoration. Dia punya interior dengan exterior. But this is good progress. Akhirnya bawang ada rumah dalam Minecraft. Sekarang ni day 25 kan? Lagi 5 hari. 5 hari nak raya dah guys. Kita ada 5 hari untuk siapkan rumah. Okay, boleh. I can do this. We can do this. Alright, okay. Tak sabar nak tunggu esok. Yes. Bawang rasa bawang nak buat interior dululah. Sebab saya suka interior. Saya tak suka atap tapi saya suka interior. But, yeah. Macam biasa jangan lupa like korang. Subscribe kalau belum subscribe. Turn on notification bell. And see you guys tomorrow. Thank you for watching korang. Bye.